Adakah baja mahal anda mengalir begitu sahaja di bawah air hujan setiap kali musim tengkujuh? Teruskan mendengar jika anda ingin menghentikan pembaziran wang ini. Di penghujung episod ini, kami akan mendedahkan satu kesilapan besar tentang penggunaan baja premium di kawasan berbukit yang mungkin diam-diam merugikan anda. Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang lebih baik. Topik kita hari ini memang sangat dekat dengan hati dan semestinya poket semua pekebun kita. Ya, betul tu. Memang tak boleh lari dari realiti. Anda di luar sana mesti tahu sangat pasal perkara ini kan? Baja tu merangkumi kira-kira 60% daripada kos penyelenggaraan ladang anda. 60%? Ya, itu satu angka yang sangat besar. Sangat besar. Terutamanya bila harga pasaran baja ni asyik turun naik. Dan untuk capai sasaran hasil premium sebanyak 30 tan setiap hektar, pokok anda memang perlukan input nutrien yang banyak. Betul. Kalau ikut purata industri, kita bercakap pasal keperluan sekitar 120 kg nitrogen atau N, kemudian 16 kg fosforus iaitu P. Dan jangan lupa kalium atau K kan? Dekat 286 kg setiap hektar setahun. Bayangkan logistik nak angkat berpuluh-puluh guni berat ni naik ke lereng bukit. Memang penat. Jadi persoalan yang merungsingkan sekarang, apa gunanya segala wang dan tenaga ni jika baja tu dibasuh bersih oleh hujan monsun keesokan harinya? Itulah puncanya. Mari kita bincangkan satu kajian tempatan yang sangat praktikal. Penyelidikan ini dijalankan di Ladang 15, United Plantations Berhad di Selangor, Malaysia. Oh, kajian tempatan ya? Ya, kajian ini dikerbitkan pada tahun 2017. Dan walaupun sekarang tahun 2026, yang mana kajian ini sudah berusia 9 tahun, ia masih sangat relevan. Kenapa tu? Sebab fizik air hujan dan interaksi tanah tu tidak berubah. Graviti tetap graviti. Jadi kajian ini masih dianggap baharu dan kritikal untuk pekebun kita hari ini. Masuk akal. Hujan lebat di Selangor 9 tahun lepas sama je sifatnya dengan hujan petang semalam kan? Tepat sekali. Mari kita cuba bayangkan fenomena kehilangan nutrien ni macam ni. Anda sedang membancuh secawan teh. Uncang teh tu ibarat tanah di ladang anda. Menarik perbandingan ni. Kan, walaupun uncang teh tu kekal pegun, air panas yang mengalir keluar masuk tu dah cukup untuk tarik semua perisa dan khasiat daun teh tu. Jadi air larian tu ibarat air panas yang mencuri khasiat, walaupun tanah tak bergerak. Betul. Perbandingan ini bawa kita kepada penemuan utama kajian tersebut. Penyelidik mengukur dua cara baja ni hilang. Pertama, melalui sedimen tanah yang terhakis. Kedua, melalui air larian permukaan. Air yang mengalir atas tanah tu. Ya. Dan keputusannya, kehilangan nutrien jauh lebih tinggi dalam air larian permukaan berbanding tanah yang terhakis tu. Biar betul. Maksudnya selama ni kita tengok air parit berlumpur, kita ingat habis baja hilang dengan tanah. Ya, ramai sangka macam tu. Tapi rupa-rupanya air yang nampak jernih mengalir perlahan atas tanah tu pun diam-diam merompak baja kita. Betul sangat. Kita selalu fikir kalau dah buat teres, dah halang tanah runtuh, kita dah selamat. Rupanya belum cukup. Ya. Sekadar menahan hakisan tanah tak cukup. Kita mesti mengawal air larian itu sendiri sebab dari situlah N, PK dan magnesium atau Mg paling banyak hilang. Oh, sekadar tambahan, sebelum kita risau pasal baja di bawah air, kita mesti tahu apa pokok kita perlukan. Ujian tanah untuk keasidan dan profil nutrien, serta ujian daun apabila sesuai sangat penting supaya kita tak menabur sembrono. Sangat setuju. Ujian tanah tu ibarat kompas kita. Berbalik kepada kajian Ladang 15 tadi, mereka uji kawasan bukit sebenar dengan kecurunan 5.5 hingga 7.5 darjah. Kecurunan yang biasa di ladang kita? Ya, dan mereka bandingkan 3 jenis baja. Baja tunggal, baja sebatian dan baja pelepasan terkawal atau kita panggil Controlled Release Fertilizers. Singkatannya CRF kan? Betul.
CRF. Sebelum kita bincang lebih lanjut pertembungan baja-baja ni, nota ringkas, beritahu kami dalam ruangan komen topik kelapa sawit apa yang anda mahu supaya kami buat episod ikut keperluan anda. Sila langgan saluran YouTube kami jika anda belum langgan, tekan suka dan tulis komen. Ini membantu saluran YouTube kami supaya kami terus menukar artikel saintifik kelapa sawit kepada bahasa yang mudah difahami dan senang dihadam. Baiklah, mari kita teliti CRF ni dulu. Ini yang saya nak sangat tahu. Logiknya CRF ni dipasarkan sebagai paling premium kan? Ya ada salutan resin, larut perlahan-lahan. Di atas kertas, ya, bunyinya macam tu. Jadi, sepatutnya ini pilihan paling kebalah dari hujan. Kenapa kajian ni kata sebaliknya? Ini realiti fizikal di lapangan. CRF yang biasa digunakan ni berbentuk butiran bulat. Macam guli. Oh, Bila anda tabur butiran bulat ni di kawasan cerun 5.5 darjah tadi, cuba teka apa jadi bila hujan turun? jangan cakap ia bergolek. Memang bergolek. Ia dihanyutkan air hujan ke bawah bukit. Kesannya, kerugian unsur P adalah 56.5% lebih tinggi berbanding guna baju tunggal. Seriuslah? 56%? Ya. Untuk K pula, hilang 19.8% lebih tinggi dan MG 10.3% lebih tinggi. Butiran CRF ni terlalu stabil. Ia kekal bulat lama sangat dan akhirnya bergolek jauh dari akar. Wow! Maksudnya kalau pekebun belanja RM10,000, lebih RM5,000 mengalir masuk parit macam tu je. Memang perit bila difikirkan, tapi ada pengecualian. Kalau CRF tu berbentuk ketulan padat atau nuggets, ia mungkin berbeza sikit sebab tak mudah bergolek. Tapi kalau butiran biasa? Dilarang sama sekali ditabur begitu sahaja di cerun. Faham. Jadi jangan tabur guli premium di bukit. Habis tu macam mana dengan baja sebatian lawan baja tunggal? Kenapa baja sebatian lebih tahan air hujan? Ini sebab sifat higroskopik. Higroskopik? Ya, baja sebatian ni sangat cepat serap kelembapan dari udara dan tanah. Bila ia serap air, ia cepat hancur dan terus melekat pada koloid tanah. Koloid tanah tu macam zarah tanah yang bertindak macam gam lah ya? Tepat. Zarah ni ada cas elektrik, jadi ia pegang molekul baja tu kuat-kuat. Oh, jadi ia bertindak macam span yang terus meresap ke dalam tanah berbanding CRF yang bertindak macam guli di atas bukit. Analogi yang sangat bagus. Baja sebatian ni tunjuk kehilangan paling rendah untuk unsur N dan K. Ia menang bab ni. Wah, nampak macam baja sebatian ni juara kita. Tunggu dulu. Ada satu kelemahan besar. Apa pula? Kehilangan P lebih tinggi untuk baja sebatian berbanding baja tunggal. Biar betul. Tadi kata dah melekat macam gam. Kenapa unsur P boleh terlepas? Sebab dalam pembuatan baja sebatian, pengilang guna triple superphosphate untuk sumber P. Bahan ni memang sangat mudah larut air. Jadi bila hujan lebat, air tu senang-senang je cairkan ikatan tu dan bawa P lari. Betul. Berbeza dengan baja tunggal yang gunakan batuan fosfat atau phosphate rock. Batuan fosfat ni keras ke? Sangat lambat larut. Air hujan biasa tak cukup kuat nak cairkan dia. Ia perlukan tanah yang berasid sikit dan rembesan akar pokok sawit tu sendiri. Hebatnya. Jadi ia kekal di tempatnya walau hujan lebat macam mana pun. Tepat. Itulah sebab baja tunggal catat kehilangan P paling rendah. Jadi, kalau kita terjemahkan ke tindakan praktikal, strateginya macam mana? Kalau kawasan anda berbukit, mungkin strategi terbaik ialah guna baja sebatian untuk N dan K supaya ia melekat macam span tadi. Dan bergantung pada batuan fosfat, baja tunggal untuk unsur P. 100% betul. Gabungan ini paling masuk akal untuk rupa bumi berbukit. Menarik sangat. Nampaknya kita kena pandai sesuaikan jenis baja dengan bentuk ladang kita. Betul. Jadi sebagai rumusan, ada 2 tindakan yang pekebun boleh buat esok pagi juga. Apa dia tu? Pertama, periksa profil rupa bumi ladang anda. Jangan sekali-kali menabur CRF jenis butiran di lereng bukit. Terus haramkannya? Yang kedua, Kedua, selenggara peparitan atau pepal susun anda. Tujuannya untuk perlahankan aliran air, bukan sekadar menghalang tanah runtuh. Ini penting demi menyelamatkan N, P, K dan MG anda. Perlahankan air, kita selamatkan poket. Ini bagi saya satu persoalan baru untuk pendengar kita renungkan. Bagaimana jika kita boleh mereka bentuk pelan pembajaan khusus yang menggabungkan pelbagai bentuk baja berbeza
Mengikut setiap darjah kecurunan ladang kita. Sesuatu untuk difikirkan sebelum musim hujan seterusnya. Itu satu anjakan minda yang sangat tepat menuju ke arah peladangan persis. Ya, dan untuk memudahkan semua ini, pekebun boleh mendaftar di Crop Drive AI. Sistem kecerdasan buatan AI kami membimbing jadual pembajaan dan pengurusan kesihatan tanah anda langkah demi langkah. Macam pembantu peribadi ladang. Betul. Jika anda melakukan ujian makmal tanah atau daun, Crop Drive sedia membantu mentafsir keputusan tersebut. Jika ada soalan, bot Palmyra sedia membantu. Mudah kan? Sangat mudah. Sistem ini dibina oleh pasukan antarabangsa khas untuk pekebun kecil Malaysia. Ia unik di dunia dan kosnya jauh lebih rendah daripada mengupah perunding swasta. Sertai ratusan pekebun kecil Malaysia yang sudah menggunakan Crop Drive untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan kos operasi. Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.